Okay, apa beza GS dengan GSA? So beza dia, kalau GS dia kecil sikit, kalau GSA dia besar lagi lah daripada GS lah, sesuai untuk korang pergi touring. So kalau korang beli dengan kita akan bagi full set box, 3 complete set box. Ini bukan mousepad ini bukan mousepad, tapi boleh jadi. Okay, kali ini dia datang dengan colour warna grey. Korang dah dapat juga dengan dia punya spotlight kiri dan kanan. Kiri kanan ada 2 layer spotlight tu. Satu ni, satu ni, satu ni, satu ni. So jom kita dengarkan bunyi dia. Ya. Ni kalau daripada loop tepi, loop belakang. Okey, ini daripada tepi. Memang solid, besar. Okey, daripada tepi. Korang tengok dia punya spotlight dia bagi. Itu kalau pasang bawah tu punya, dia memang akan nampak daripada jauh lah. So kalau korang bawa daripada dekat highway ke kan, kalau bawa atas jalan memang lawa. Ini pun dah dapat handguard tau. Ini handguard dia dah bagi. Sebab apa dia bagi handguard? Nanti tak adalah orang sentuh korang. Ini adalah motor touring yang paling on top, kira paling menang dekat Malaysia lah. Jadi sesiapa berminat bolehlah datang di Motorcycle Sales Center di Petaling Jaya. Korang search location kita. Jangan risau, kita banyak lagi model-model touring yang lain. GS ada, GSA ada, colour lain pun ada. Jangan risau. Apa-apa, message kami sekarang. Siapa cepat dia dapat, siapa lambat dia cakap, oh apa takut ni.